Saiz geng, ada saiz. Ada saiz ni. Ada saiz. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera semua. Alhamdulillah, berjumpa lagi kita di Anak Hussein Channel. Hari ni aku renew lesen Jenggo geng 2026. InsyaAllah ada rezeki, adalah dia. So aku pun renew lambat sebenarnya hari ni. Aku hari ni turun 3 bot, 4 orang. So tu abang aku ada 1 bot kat sana. So aku 1 bot dan 1 bot lagi ada ke bawah. Aku bawa parking ni, tapi dah labur dah. Aku labur 7 set, 7 joran. So tadi pun dah ada strike sebenarnya. Aku hari ni guna ruat dan udang beras lah. Minta berzeki lagi lah kita kat sini. Minta renew lesen yang gorgon. So aku teruskan mancing. Bantu aku geng, like, comment, share dan subscribe. Stay tune, apa-apa aku update. Alhamdulillah, jenggi. Saya semua kecil-kecil lah geng. Halus. Jongkong ni. Minta. Udah makan tengah. Alhamdulillah. Udah makan tengah. Tengah aje, aku baling ke tengah aje dah. Takal kan senang. Ya nak ke depan. Acong takut ya aku rasa. Dia takut. Belum sampai je. Aduh. Halah. Alhamdulillah geng, ada saiz bujang. Syukur. Aduh. Ada saiz bujang. Cara makan. Ada. Ada makan. Alhamdulillah, jenggi. Parking dulu ya. Kita baleng yang ini dulu.
Alhamdulillah. Syukur. Bujang-bujang, geng. Udah makan tengah, bang? Udah makan tengah? Ada. Lama tak rasa guk-guk dia ni. Saiz jenggi. Alhamdulillah. Masih diberi rezeki. Terbaling lagi, umpan ada lagi. Udang makan halu ni. Makan tengah. Tapi aku baling tak ada nak makan. Tengah ni baru nampak rancak sikit lah. Tu ada makan. Takat. Ada. Ada saiz sikit ni. Alhamdulillah. Tapi macam udang baru saling kulit dah. Kepala lembik. But berpusing pula. Alah, halus ni. Halus sangat, Sat. Apa? Kasih yang atuk. Glamour. Dia makan. Kecil ni ketuk bot. Halus. Alhamdulillah. Dia makan balik. Alah, bukan yang tadi ya. Ini curut-curut namanya. Alah, jenggi. Udang kemain besar pun jenggi yang makan.
Pas. Saiz geng, ada saiz. Ada saiz ni. Ada saiz. Bismillah. Alhamdulillah ya Allah. Udang. Guna udang. Syahdu. Seram pula aku. Alhamdulillah. Ada. Halus. Cobalah. Ambil kita buat sambal goreng. Sikit lah. Aduh, halus. Jenggi. Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya remaja, jenggi. Ada isi lah geng, ada isi kita ambil lah geng. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Adem manis. Ada. Jenggi ya ni. Jenggi. Ada isi kita ambil. Alhamdulillah. Saiz remaja. Memang semua saiz macam ni lah geng.
Penat dah cari dia ni. Oh. Ada perlawanan. Saiz remaja lagi. Memang ini je lah saiz dia. Mana pergi yang sado-sado ni? Geng, sekarang dah menunjukkan dalam pukul 3. Udang kurang nak makan lah geng. Yang makan pun semua saiz-saiz ni je. Aku pun tak tahu kenapa. Bukan aku je, tapi semua. Tengok berapa ramai tu. Ramai geng mancing. Semua pun lebih kurang lah. Lebih kurang semua. Aku pun tak tahu nak ke mana. Mungkin lepas ni aku naik ke atas lagi lah. Sebab tadi pun aku dah turun ke bawah. Jauh juga tadi. Pun lebih kurang. Semua saiz jenggi-jenggi. Ramai pun ada lagi. So nanti kalau ada rezeki lagi, ada strike, aku update geng. Stay tune. Kita cek jam bunda. Lewat petang lah ni. Ada makan ada. Itu pun ada. Ada geng, dah petang baru nak makan. Tak ada saiz lah. Alhamdulillah. Syukur. Tu. Ni kita pakai jap. Ada makan tadi ni. Bismillahirrahmanirrahim. Halus sikit kecil. Ada isi kita ambil. Sebab udang kecil-kecil ni, kalau semua lepas, memang tak ada lauk lah kita. Alhamdulillah. Belanja sikit. Macam dah lekat. Ada. Tapi memang saiz-saiz dia lah. Kalau dapat bujang-bujang ni, saiz-saiz throttle motor ke, sedap ke. Alhamdulillah. Syukur. Ada saiz sikit. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Strike penutup geng, strike penutup. Aku dah kemas lah dengan satu joran ni. Kecil besar kita ambil. Memang kecil. Last penutup. Sadaqallahul azim.
Alhamdulillah selesailah trip kita hari ni. Trip menjenggo di Sungai Mawai 18 bulan 1 hari Ahad. Hari ni agak payah sikit geng. Aku pun tak tahu kenapa. Air cantik, cuaca cantik, tapi udang tak nak buka mulut. Dapat yang saiz-saiz jenggi yang curut-curut je. Yang sadu-sadu tak nak buka mulut geng. Tak nampak bayang. So aku pun dah siap kemas. Semua dah siap kemas. Jam pun dah pukul 6 lebih. So aku terus naik pangkalan lah. Adalah juga rezeki. Nak kata banyak tak, tapi Alhamdulillah cukup lah kita buat lauk ni geng. Alhamdulillah. Ini geng, Alhamdulillah. Saiz-saiz curut orang cakap. Adalah sikit sado, 2-3 ekor sado. Apa-apa pun mantap. Kalau nak video yang menarik akan datang, tolong like, komen, share dan subscribe. Kita jumpa next video geng. Assalamualaikum.